Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda semua telah melalui cabaran minggu pertama di pentas Muallim Muda. Kita dah lalui pengalaman itu, baik buruk, kita dah lalui pengalaman tersebut. Dan itulah yang kita akan adaptasi dalam pentas minggu yang kedua Muallim Muda. So, dan kita juga dah tahu tajuk kita ataupun konsep kita, tema kita bagi pentas minggu kedua adalah khilaf dalam kehidupan. So, dalam cabaran minggu yang kedua, kita akan diuji sekali lagi dengan pementasan bagaimana anda menyampaikan tazkirah ataupun apa sahaja mutiara kata yang akan diberi masa selama 2 minit yang berkaitan dengan khilaf dalam kehidupan. Cumanya, anda akan diberikan tajuk-tajuk yang bersesuaian dengan tema tersebut. Dan untuk itu, saya nak jemput kepada semua peserta untuk cabut tajuk-tajuk yang dah ada dalam balang hikmah ni. Saya Muallim Muda Idin, dapat tajuk Maknya. Saya Muallim Muda Izzat, dapat tajuk Tak Percaya Tuhan. Penyondol. Saya Muallim Muda Amar, tajuk saya Penyondol. Saya Muallim Muda Ashraf untuk tajuk pementasan kedua, Ajaran Sesat. Saya Muallim Muda Luqman, tajuk saya Juvana. Saya Muallim Muda Anas, dapat tajuk Panas Paran. Saya Muallim Muda Iman, tajuk saya Perkosa. Saya Muallim Muda Saad, mendapat tajuk Homo. Saya Muallim Muda Syamsul, Lavender Marriage. Saya Muallim Muda Zaini, Jenayah Berulang. Okey, so semua dah dapat tajuk masing-masing. Semuanya adalah tajuk khilaf dan kehidupan dan tajuk ini sangat praktikal. Kali ini apa yang kita cuba sampaikan bukan sekadar pementasan tetapi realiti sebenar yang berlaku dalam keadaan bagaimana kita nak mengubah persepsi, bagaimana nak memperbaiki. Ingat masa kita 2 minit. So kita tak ada masa yang banyak. So bagaimana apa yang kita belajar dalam kelas, apa yang telah disebut oleh saya dan juga ustaz-ustaz yang lain, macam mana kita nak kompres, kita nak lengkapkan intro termasuklah isi dan juga penutup dengan gaya dan juga intonasi berdasarkan komen-komen telah disebutkan oleh juru-juri kita semua. So insya-Allah ini pentas Muallim Muda yang kedua dan di sinilah anda akan dinilai dengan 70% pemarkahan. Assalamualaikum. Hari ini kami peserta Muallim Muda akan bermula kelas pengisian yang sangat-sangat membantu kami dalam penyampaian tazkirah. Muallim Muda ditenagakan dengan Epsel Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Epsel Cafe, kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina yang luar biasa. Memang serius tak tipu, saya kekal bertenaga, tak ngantuk langsung. Tambah-tambah sepanjang saya berada dalam kelas. Epsel Cafe, cuba dulu baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu lagi? Taranu mana tu? Taranu. Kita akan cerita tentang tajuk soal jawab. Hari ini, soal jawab. Bila wartawan tengok setelah 2-3 tahun dia berhadapan dengan media, dia jawab tu lain macam. Bila ditanya soalan, dia belajar. Jangan jawab terus, tapi ada gap 10 saat. Jawab soalan ni macam-macam. Jawab soalan dengan media, jawab soalan ketika di masjid, jawab soalan berkaitan fiqh, jawab soalan berkaitan dengan isu khilaf, jawab soalan dalam radio, jawab soalan dalam TV. Semua ada teknik yang berbeza. Jawapan kadang sama ya. A, B, B, C, C. Tapi laras bahasa bagaimana, ada tak perlu jawab, ada tak perlu dijawab, ada tak perlu diberikan kepada orang lain, ada tak perlu dijawab dengan tegas, ada tak dijawab dengan lembut. Semua ni insya-Allah sekadar ilmu yang tidaklah banyak mana, tapi mungkin pengalaman yang pernah ada dalam hidup kita ini kita kongsilah dengan Muallim Muda yang ada. Macam mana duk cikgu duk ngajak macam tu lah. Kan? Antara nak baca doa ni bagilah teriak sikit. Dia dah. Tapi orang pingsan memang nak teriak. Dia tak teriak tempat lain. Tempat lain malu. Daripada pembelajaran dengan Imam Muda Ashraf adalah ia dapat improve saya punya cara berdakwah sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW pada kita, dan saya yakin dan percaya bahawa Imam Muda Ashraf dengan pengalaman yang lebih 15 tahun dapat mengajar, tunjuk ajar saya perkara tersebut. InsyaAllah. Betul tak payah. Ada sponsor banyak. Contoh.
Harapan saya kepada diri saya sendiri adalah saya nak kena latih diri saya supaya bercakap dengan apa yang saya tahu. Bercakap dengan apa yang saya ada ilmu berkaitan dengan apa yang nak dicakapkan. Fikir dulu sebelum cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Ahlan wa sahlan. Tengok awak ni awak tak? Tidak awak overconfident. So apa pun awak buat, awak harus ada kejelasan iaitu clarity bercakap. Pernah dengar tak satu ayat dalam Quran? Dengar dia kata, mudah Allah yang besar daripada langit. Ke setiap kesusahan itu, kesudahan dia adalah satu kesenangan. You have to have a backup plan. Kan? Apa saya? Alamak, kejut. Okey. Jangan aku tak ingat awak ni, awak tak. Okey, calm down, tenang. Kita kena harus tenang sentiasa macam mana pun, relax. Saya Muallim Muda Izzat. Akhirat tujuan utama, dunia jangan dilupa. Assalamualaikum. Amal siapa amal? Saya. Betul. Saya macam ni, saya bukan nakal sebenarnya. Tapi kawan saya ni, siapa? Anas ni. Saya ada lakonkan satu scene. Dia gelak-gelakkan saya dah 2 hari dah. Saya dah minta maaf dengan ibu tadi. Sebenarnya saya jadi macam tu, saya sangat excited. Saya sangat excited dalam keadaan tu macam kawan-kawan kita membuat impression muka. Jadi kita kenal perangai dia. Jadi kita rasa macam agak lucu kadang-kadang kan. Alhamdulillah sebab saya melihat semua orang ada skill masing-masing. Cara penyampaian yang bagi saya cukup menarik setiap orang. Pada keseluruhannya mereka faham. Mereka semua tahu apa yang mereka patut buat tetapi mereka tidak diberi orang kata ilmu. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan penonton. Mereka semua tahu dah harus ayat apa, surah apa dan mereka tahu. Tetapi bagaimana untuk meyakinkan penonton bahawa mereka faham apa yang mereka cakap, itu kena. Kita memohon pertolongan. Sebenarnya Tuhan buat. Tuhan bukan nak uji saya dengan kuat. Dan kepada Tuhan kita memohonkan pertolongan. Habis. Really. You really mean it. Really mean it. Maksudkan betul-betul. Kalau tak menangis, jangan kebir-kebir mata nak nangis-nangis. Nampak sepaksa. Tak payah, tak payah. Tak payah. Kejujuran, ikhlas. Bercerita tentang kesedihan itu. Awak dah sedih, hari-hari hidup awak susah, awak nak nangis lagi ke? Jangan paksa diri. Bila awak paksa diri, awak fake. Bila awak fake, orang tahu. Bila orang tahu, habis. That's it. Sangat-sangat best apa saya dapat hari ini dari sudut pementasan, macam mana nak berlakon, macam mana nak tunjuk emosi yang sebenar-benarnya. Cikgu Fauzia Nawi ni sebenarnya dia ajar saya untuk express, not impress. Express luahan apa yang kita rasa betul-betul, bukan untuk impress orang, tapi untuk express dan bagi orang lain rasa benda sama. Yang mana kehidupan baginda ini disebutkan dalam satu bait kasidah, iaitu inilah kisah sang Rasul yang penuh duka suka. Kehidupan Nabi ini dibentangi dengan kesusahan. Jangan bagi semua jalan tu dah. Ya, terlepas ya. Jangan bagi haku. Oh, maknanya kau sidah betul-betul lah. Tak nyanyi tapi nak nyanyi. Sebab suara tak sedap ke? Kau dah tahu suara tak sedap kan juga nak nyanyi. Suara dia sedap. Suara sedap pun dah. Jalan. Alah, tak tahu. Bukan bagi semua suara jalan aku nyampah. Ya, dalam persembahan saya tadi tu saya ada selitkan bait kasidah. Dan kasidah tu tentang baginda lah, baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bawa mula-mula tu dalam keadaan macam tak nak nyanyi. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Dia tak nak. Cikgu tak nak. Cikgu nak nyanyi. Kalau nak buat persembahan nyanyi betul-betul. Dan saya betulkan. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka suka. Barulah betul.